Terima kasihlah customer ni beli dengan kita. Nak jimat minyak, nak jimat maintenance, nak jimat kos, nak bawa barang kat tempat kecil. Inilah Daihatsu Grand Max Pickup. So dia menggunakan minyak petrol yang akan menjimatkan minyak dan boleh pergi ke laluan-laluan kecil. Korang bawa barangan-barangan korang daripada satu pertanian pergi ke pasar. Dan untuk orang yang meniaga pasar malam juga, mudah untuk korang bawa barangan-barangan korang. Sebab apa? Dia punya saiz kecil je. Info tambahan, yang paling penting dia bawa macam kereta je. Sebab apa? Dia kecil. Macam korang nampak dekat sini, ini adalah kegunaan kayu untuk Grand Max Pickup ni. Tapi dia ada variety yang lain pula. Tengok, dia pakai kayu, and then dia akan adanya besi ni untuk kita tutup dengan canvas supaya apabila berlakunya hujan, barangan-barangan di dalam ni tidak akan terkena. Contoh sini rapat sikit. 1.5 liter DVVT. Tengok, enjin dia macam enjin Myvi je. So dia punya maintenance jimat. Korang tahulah, Daihatsu Jepun, reliable, murah, cepat senang cari. Korang bila lagi? Dah lambat sangat dah tu. Jomlah beli kat PTM. Jangan lupa share, like and subscribe untuk konten yang seterusnya.